Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supir nak tunjuk kita tengok. Masak tapau banyak roh. Oh. Pineh. Ni nah pong pineh ni dia luruh ni. Lepas tu pineh ni nak buat gapo? Kalau misalnya kata kita ni jadi kerawik biar cacing dalam perut. Nak buat pasal mana dengan pineh ni? Nanti kita pergi buat insya-Allah. Tunggu start nah. Nanti nah kita pergi buat. Nak buat belah mana dengan pineh ni? Kalau misalnya kata pineh kita tu dia orang panggil kata masak. Pineh masak. Lepas silat balik dalam dia ada hak kita nak makan pineh tu nah. Lepas tu kita pineh ada. Kita jadi biar kerawik. Lepas nak buat macam mana dengan pineh nah. Mula-mula tu kita makan baik mudah-mudah. Kita koyak makan selalu lah, makan pineh. Lepas tu kita minum air panas. Buat video tu sembuh penyakit. Biar kerawik ada korek perut. Yang dua kita rebus makan air. Hari ni supir nak tunjuk kita tengok baik cara mudah-mudah dulu nah. Cara mudah-mudah kita koyak kita makan. Mudah-mudah. Kita nak koyak kita tengok sana. Allahu Akbar. Ya pineh ni orang yang main dulu tu dia sangat sungguh dengan pineh ni. Dia makan sungguh pineh. Sabit dia gigi dia kukuh. Kata kalau pineh ni kalau kita nak makan kita buat macam mana? Ni pineh tua ni nah. Orang tua dulu dia koyak pineh. Dia ada orang panggil kata apa? Ngacik pineh. Tu. Loning tak ada dia makan pineh. Ngacik pineh susah sikit. Dah. Ni nah pineh cara nak makan dia kita kena koyak dulu nah. Makan dengan kulit-kulit ini tak ada dia makan. Dah. Tak sini tu. Tu. Hari ni supir nak ajar cara makan pineh. Nak orang panggil kata apa? Nak bunuh biar cacing kerawik dalam perut kita sendiri nah. Tak mudah-mudah kita koyak pineh dulu. Lepas tu hak mustajab kali di mana tahu tak? Diisi dia putih-putih balik dalam tu. Hak tu hak mustajab sekali. Tu. Dia banyak ke kita tak makan hak putih-putih dia tu nah. Nanti supir nak belah kata tu je mana putih-putih dia tu. Jamai budak-budak mula. Kalau pergi motor tak lagi dah. Makan pineh lu tak nak belajar makan. Makan sudah tu pening. Kena pineh hak rasa jenis mabuk. Pening. Nak pergi tak boleh. Ya ada pineh hak mabuk nah. Tapi hak tak ada mabuk ni. Okey. Mudah-mudah nah. Ni cara koyak pineh hak mudah-mudah. Tu. Kulit kat luar ni kita koyak tu baik habis. Okey. Kita koyak tu baik habis kulit kat luar ni lah. Kalau misalnya kata kita nak tu ni. Jatuh. Lagi kita basuh. Nah, isi hak putih-putih balik dalam dia ni. Ku siap molek. Pak kita cara nak makan kita ricih. Nipis-nipis nah. Dia ricih-ricih pasal ni nipis-nipis. Lepas tu kita basuh kita makan. Tapi orang tua dulu banyak ke dia tak ada basuh dah nah, dia basuh sekaligus. Lepas tu dia koyak sudah tu dia makan selalu lah. Dengan sirih nah. Kalau makan dengan sirih ni ku siap dia cacing mati. Lepas tu sekok perut, kemung perut, angin dalam perut potubek. Tapi hari ni supir nak oyak kata nak makan untuk nak bunuh cacing dalam perut saja-saja, kita makan pineh saja-saja. Tak usah makan kapur, tak usah makan ramai, tak usah makan gapo. Kita nak rebus pun boleh, nak makan selalu pun boleh. Ni lah. Mudah-mudah. Ni nah. Ni pineh. Kaki kita nak basuh sikit. Kau nam lagi. Kita nak basuh sikit lah. Kita ada pineh. Kita ada pineh dah ni, kita basuh sikit. Nah, kita basuh sikit. Atau kalau misalnya kalau kita jadi kerawik cacing, kita makan pineh saja-saja lah ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mamuh. Misalnya orang tak boleh mamuh tu tumbuk lah. Kalau orang tak boleh tumbuk, rebuh. Tumbuk, rebuh. Minum air. Boleh jugalah. Tapi hari ni Supi nak koyak hak mudah sekali. Koyak bini. Ricih bini nipis. Buat video nipis. Lepas tu boleh mulut mamuh selai. Rasa air dia nak kelak-kelak. Pahit sikit-sikit. Kelak dengan pahit dia tu. Buat kerawik, biar cacing tak boleh duduk dalam perut kita nah. Mudah-mudahan nah. Orang hok jadi kerawik, biar cacing makan bini. InsyaAllah. Rebuh pun boleh. Tumbuk pun boleh. Ataupun nak tumbuk rebuh ikut. Boleh belakang. InsyaAllah. Pakat saya belakang nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.